Rumah facing open di mana guys? Di Alam Damai, Ceras, Kuala Lumpur saja. Kali ini agak special sikit sebab rumah ni owner actually sebenarnya dah refurbish. Cuma dia punya finishing ataupun kerjanya tak complete, tak selesai sampai habis. Dan you all boleh tengok macam mana rumah ni dengan keluasan 1650 dia punya land area. Rumah owner dah siap cat, dah elok. Cuma adalah kerja-kerja yang tak selesai. Tapi kalau tengok dia punya toilet pun semua dah tip-top cantik, fully tiles. Cuma kerja-kerja yang lain sajalah. Macam tengok kalau bahagian dapur, ada tiles dia yang masih lagi tak selesai. So, sesuai sangat bagi anda yang suka nak design rumah sendiri, rumah basic tapi anda nak reno, nak buat ID sendiri, rumah bagi cantik, nak extend ikut cita rasa sendiri, ini adalah property yang sangat-sangat sesuai. Sebab rumah ni pun dia dah ada 4 bilik, 3 bilik air. Kalau tengok bahagian atas pun sama, semua cat-cat dinding semua dah cantik, dah elok. Pintu pun owner dah tukar baru. Dia punya grill apa semua pun dah cat baru. Bagi anda yang ada keluarga yang nakkan rumah betul-betul dekat dengan masjid, ini adalah property yang sangat sesuai dengan anda sebab jalan kaki sahaja dalam 1 ke 3 minit sahaja dah sampai. So kalau anda berminat dengan property ni, cepat contact dengan saya. Biasanya dalam market rumah yang macam ni ramai sangat yang berebut. Cepat roger dengan saya. Mungkin ini adalah rezeki anda.